Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada petang yang penuh barakah ini, kita berada di Sekolah Kebangsaan Batu Maung bagi menyaksikan program Iftar Jama'i yang dianjurkan dengan kerjasama Masjid Umar Abdul Aziz. Jom kita tengok apa yang berlaku kat dalam. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba bulan. Bersama saya sekarang ialah Puan Siti Fazilah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu Maung. Puan, boleh kongsikan sedikit mengenai objektif program ini? Okey, baik, terima kasih. Objektif program kita pada hari ini adalah untuk memperkenalkan masjid kepada murid-murid kita supaya selepas ini mereka mendekatkan diri dengan masjid dan sentiasa mengimarahkan masjid. Di samping tu, kita juga nak mengeratkan hubungan kita dengan komuniti di sekitar sekolah. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan atas kongsi objektif tersebut. Bagaimana perasaan adik dapat terlibat dalam program ini? Saya rasa sangat seronok dan gembira dapat membantu kawan-kawan dan ahli masjid. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya dan